إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال ومن أحب الله هان عليه كل شيء. قال ومن أحب الله هان عليه كل شيء. Dan siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hana alaihi, mudahlah ke atasnya, kullu syai'in, setiap perkara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mencipta kita ialah untuk kita kenal siapa dia. Seperti mana yang Allah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menciptakan jin dan juga manusia, malaikat aku hendak jin dan manusia ya'budun, menyembahku, mengabdikan diri kepadaku. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya'budun maknanya ya'rifun. Kalau ya'budun makna ya'rifun, maknanya tidak aku mencipta jin dan manusia, melainkan aku hendak jin dan manusia mengenal siapa aku. Jadi bila mana Allah Subhanahu wa taala mencipta kita sebab dia nak suruh kita kenal dia, maka tidak mungkin orang yang kenal Allah tidak mencintai Allah.
Sebab itu pepatah kita sebut, tak kenal maka tak cinta. Jadi bila mana Allah Subhanahu wa taala kita kenal dia, maka kita akan mencintainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudahlah segala perkara kita lalui dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana banyak jalan untuk mencintai Tuhan. Yang pertama, melalui jalan bergelut dengan ibadat. Bergelut dan bersungguh dengan ibadat. Bersungguh ni maknanya bermujahadah, melakukan ibadat. Ibadat yang payah di mata hati nak buat tu, kita kena bersungguh buat, walaupun kita rasa payah, walaupun kita rasa malas, walaupun tak larat, kita kena buat. Kita kena bersungguh buat. Maka sebab itu Allah sebut, fa innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Maka bahwasanya kamu berpenat lelah untuk mendapatkan Allah, famulaqi, kamu pasti akan bertemu dengan Allah. Maknanya siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh mendekatkan diri dia kepada Allah, pasti dia akan dapat Allah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh akan orang-orang yang bersungguh untuk mendapatkan kami, lanahdiyannahum subulana, pastilah kami akan tunjukkan dia jalan-jalan untuk mendapatkan kami. Syaratnya ialah kita bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ni maknanya ialah istiqamah. Maknanya beribadat ni, kalau kita tak boleh istiqamah, berarti kita masih belum bersungguh-sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Nabi kita pesan, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman dengan Allah, kemudian tetap. Itu mana istiqamah. Hak kita buat, kita mesti buat secara konsisten. Jangan tinggal. Buat tu panggil istiqamah. Bila mana kita buat secara istiqamah, bermujahadah secara istiqamah, nanti kita akan dapat kemudahan melakukan ibadat. Sebab Allah janji, in tansurullah yansurkum. Andai kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Allah Subhanahu wa taala bila mana dia nak tolong kita, kita kena tolong diri kita dulu. Tolong Allah tu makna tolong melawan musuh dalam diri kamu tu, iaitu nafsu kamu yang berat nak buat ibadat tu. Lawan dia. Jadi lawan tu ialah lawan secara konsisten. Lawan secara konsisten. Faham? Pergi betul pintu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lawan secara konsisten. Lawan dan lawan. Jadi kalau kita tolong Allah, tolong melawan ni, pintu ni, bagi betul ni. Ni depan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana kita tolong Allah, jadi yang surkum, pasti dia akan tolong kamu. Jadi subhanallah, itulah jalan-jalan untuk mendapat Allah. Jadi bila mana kita beribadat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana kita beribadat,
maka timbullah cinta yang kita mengejar, iaitu cinta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang kekal lagi abadi. Itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat Nabi tunjuk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi tunjuk, Nabi ajak bagaimana sepatutnya seseorang yang nak bertemu dengan Allah. Nabi nak habis umur. Ucapan Nabi yang terakhir ialah ya Rafiqal A'la. Nabi angkat tangan, ya Rafiqal A'la, wahai teman daerah tinggi. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mengucapkan kalimat ya Rafiqal A'la ialah tanda ataupun bukti ataupun penunjuk bahwasanya itulah makam kecintaan Nabi pada Tuhan. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi akhir umur Nabi ialah ya Rafiqal A'la, wahai teman daerah tinggi. Nabi angkat tangan macam tu, ya Rafiqal A'la. Tangan Nabi jatuh, ruh Nabi terangkat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu orang yang cinta pada Allah kira nak balik bertemu dengan Allah. Sebab tu orang pernah tanya kepada Al-Imam Ibn Hazm radhiyallahu ta'ala anhu, macam mana perasaan orang yang rindu nak balik bertemu dengan Allah. Kalau tengok pada Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, dia kalau jumpa siapa saja orang soleh, dia akan kata, tolong doa aku mati, doakan aku mati. Kita doa minta panjang umur, tapi dia minta doakan aku mati sebab rindu, sebab cinta. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang bertanya pada Al-Imam Ibn Hazm radhiyallahu ta'ala anhu, macam mana perasaan orang yang rindu nak balik jumpa dengan Tuhan? Jadi dia sebut seperti mana seorang yang bermusafir, lama dia di permusafiran, macam mana perasaannya nak balik bertemu dengan ahli keluarga dia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagi contoh, kita pergi Mekah buat haji ke buat umrah. Bila mana selesai saja buat haji buat umrah, nak balik, teringat nak balik. Sekalipun tempat yang kita pergi itu tanah suci, tapi bila masa nak balik, teringat nak balik rumah. Tu mana perasaan orang yang balik, nak balik jumpa Tuhan. Dia ada kerinduan nak balik. Jadi sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa-siapa yang cinta pada Allah, dia mesti ada rindu pada Allah. Siapa-siapa yang ada cinta pada Allah, dia mesti teringat pada Allah. Sebab itu para awliya, mereka sentiasa di hati mereka itu Allah. Seperti mana yang selalu saya sebut, macam orang lapar nasi, selagi tak makan nasi, selagi itu duk teringat nasi. Begitulah orang yang cinta pada Allah, tak hilang Tuhan, tetap dalam hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi siapa-siapa yang cinta pada Allah, semua perkara mudah. Hana alaihi kullu syai'in. Sebab dia faham, Tuhan kalau dia kasih kat kita, dia menguji kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bila mana dia mencintai, mengasihi sesuatu kaum, ibtalahum, dia menguji mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia menguji mereka.
Jadi semua ujian-ujian itu hana alaihi, mudah ke atas dia. Sebab dia tahu yang menguji dia Allah. Bila mana Allah uji, berarti Allah kasih. Sebab itu moto Ustaz Abid Liu, bila mana seorang tu dia tolong, Allah sayang. Allah sayang kita. Allah sayang kita. Nah, moto dia itu ya. Bila mana Allah uji, berarti Allah sayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana seorang tu sedar bahawasanya dia rasa cinta pada Allah, jadi bila dia sedar perasaan tu ada, dia sedar bahawasanya dia dicintai. Macam mana rasa diri disayangi? Dia kan lagu UK tu, no? Masalah Sayyidina Muhammad. Apa tajuk dia? Apa? Ha? Bila diriku disayangi. Apa dengar balik? Lagu tu lagu sufi. Tapi pelik dia buat gambar perempuan, cinta kat perempuan. Bohong. Engkau bukan di darat, engkau bukan di laut. Mana apa tu? Tuhan tak bertempat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuhan tak bertempat. Qala man ahabba Allah hana alaihi kullu syai'in. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi inilah yang dikejar oleh para awliya, iaitu untuk mendapat kasih dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita faham hidup di dunia ni yang penuh dengan ujian ni, sebenarnya yang penuh dengan ujian kehidupan di dunia ni, di maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di mana-mana sahaja, bahkan setiap detik dan ketika penuh dengan kasih dan cinta Allah pada hamba-hamba-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita diuji, itu tanda Allah kasih pada kita. Qala wa man ahabba Allah hana alaihi kullu syai'. Siapa cinta pada Allah, mudahlah ke atasnya segala perkara. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك. اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منك.